Bonus untuk semua. Mesti suka kan dapat bonus. Kalau bos bagi duit katanya bonus, mesti kita ambil kan. Ini Allah nak bagi kita ganjaran diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang bila kita puasa hari Arafah. Takkan kita tak ambil ganjaran ni? Jom kita puasa pada 9 Zulhijjah, hari ketika mereka yang kerjakan haji wukuf di Arafah. Ia adalah amalan sunat buat kita yang tak kerjakan haji masa ni. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Abu Qatadah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, aku berharap kepada Allah bahawa puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Para ulama kata dosa-dosa kecil yang dihapus. Adapun dosa besar, ia mesti disertakan taubat. Tahun ni hari Arafah di sana ialah esok Khamis. Manakala di Malaysia 9 Zulhijjah hari Jumaat. Tak perlu pening-pening, kita puasa 2 hari. Hari Khamis kita harap dapat puasa sunat Khamis, kita dapat ganjarannya, dan Jumaat kita harap dapat ganjaran puasa hari Arafah. Bermanfaat video ini, jemput kongsikan dengan yang lain.